Oh, jadi rugilah beli. Bukan. Bukan, boleh pakai kot lain. Abang start enjin dulu, lagi saya ambil trade plate. Okey, dia tak ada push start, tekan brake. Sekejap jangan tinggal saya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, saya explain dulu sikit. Yang ni minyak, yang tu bateri hujung tu. Sekarang negatif 3, negatif 6 tu kan. Tu maknanya kita tengah charge bateri. Okey. Bateri kereta hybrid tu lah. Kalau dia tak ada negatif, maknanya kita tengah guna power. Okey. So nanti masa drive boleh perasan jugalah yang tu. And then yang ni ready ni maknanya dah boleh jalan lah. Okey. Lain semua sama lah. Lain semua sama dengan Tiggo 7 Pro. Plus yang ni dia lebih, nanti kalau bila kita drive nanti abang boleh rasa dia punya pick up. Dia punya pick up tu nanti boleh cuba-cuba lah, jangan segan-segan. EV ni 60 km. Contoh abang punya daily commute lah, pergi kerja balik kerja 50 km. Boleh tekan mode EV, tak pakai minyak, tak pakai minyak. So Budi Madani punya kuota tu hujung bulan pun 300 lagi. Oh, jadi rugilah beli. Bukan. Bukan, boleh pakai kot lain. Boleh buat duit tepi kan. Okey, jom. Yang ni tekan brake dan masuk gear je. Masuk gear. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar yang ni Betul. Kejap lah, kejap. Sabar, nak biasa. Okey, yang ni dia punya brake lagi makan daripada 7 Pro. Sebab dia ada region braking kat situ. Allahuakbar. Tak biasanya aku. Ni mana? Ini terus je sampai roundabout kecil. Okey, jadi saya tolong tukar mode. Ini traffic light tu kanan. Ni mode eco tau bang, yang kita try. Eco Jangan abang tekan tadi. Kalau abang brake dia dah negatif 56, maknanya dia tengah region braking. Yalah bang, dia tak ada traffic light. Traffic light dia cuti ni. Yang satu traffic light cuti. Ni terus Turun sikit. Tadi tu baru eco bang. Itulah. Terima kasih untuk saya break emergency. Ni memang saya dah plan dah. Okey, ni tukar mode kat sini macam biasa. Kita masuk normal mode ni kiri. Terus. Nanti saya tukar je. Ada rasa. Baru sikit tadi tekan. Kita tekan bang. Dia 3 ke apa? Banyak ni boleh. Bila sport je dia enjin bekerja lagi kuat lah. Dia pakai gear memang betul-betul rendah. Kalau tak puas kita buat satu round lagi bang. Satu round lagi lah. Ni combine range, full battery, full minyak 1200. Jadi perasan tak bateri 19 je, sekarang dah 23%. Dia naik, dia ada. Dia laju juga walaupun dia plug in, dia masih ada self charging. Maknanya kalau penggunaan kita, contoh kalau kita charge pagi, kita pakai yang di mode lah, HEV ni. Okay. Enjin dengan plus bateri. Sebenarnya bateri tu susah nak berkurang lah kan, sebab dia masih charge kan. Dia bateri tu bang, pandang depan bang. Bateri tu tak kisah abang pakai mode apa, kalau kita drive je, dia mesti ada momen-momen yang dia akan charge. Abang santai-santai macam ni, ataupun nanti kalau balik Pahang yang berbukit-bukit tu, dia akan banyak charge lah kalau berbukit. Sebab kita tak banyak pakai pedal, kita banyak main brake. Dia saya perasan HEV ni lepas brake tu dia dah pick up, dia dah tolak dah kereta kan. Betul. Kalau petrol tu dia macam slow je. Dia takes time sikit lah. Tu ini dia punya, tu yang saya cakap karakter EV tu. EV macam ni, kalau abang nak try EV jadi kita try. EV memang abang tekan dia pergi, sampai. So ini yang best. Kalau kita punya Tiggo Cross HEV, dia bukan plug-in, ada juga karakter macam ni. Dia tak lembab lah. Ni bapak depan. So yang ni kalau dah parking kan, jalan je bang, bawa kunci. Oh tak payah, biarkan dia. Tapi kalau nak tutup manual, tarik daripada atas ni, power off. Oh boleh juga. Kalau nak manual. Dia macam tak confident kalau nak biar. Apa dia? Tak, macam dia ada was-was untuk biar je. Selalu dah biasa. Biar je, biar jalan, nanti dia lock, dia akan terus off sendiri.